Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ibu-ibu, ayah-ayah, adik kakak semua yang sedang menonton secara langsung diskusi politik, bahas politik, kupas politik. Setiap hari Khamis malam Jumaat ni kita akan bersama, iaitu ruang politik talk melalui page Watani. Begitu baik kalau kita tengok dalam hampir net hang lebih yang kita sudah duduk kupas, duduk baca, duduk buat diskusi politik, bahas politik, agak suasana tengok sekadar cara baca politik lagu mana, cara serangan polisi baik mana. Begitu baik kita kalau tengok net tahun ni sudah menceritakan banyak kata politik. Jadi alhamdulillah malam ni pun kita akan berterus. Akan berterus untuk main kupas tengok atau keadaan politik di tempat kita ni lagu mana. Begitu malam ni pun sangat luar biasa sebab walaupun bong ada tugas. Ada tugas tak boleh mari. Ada tugas dalam pengen tak boleh tak sempat mari bersama kita. Begitu baik kita pun akan teruslah. Begitu belakangnya saya kita boleh jumpa dengan Baik Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belah kiri saya Baik Yi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bayi bukan spy. Bayi spy. Bukan spy. Sloman. Bayi Sloman. Alhamdulillah malam ni kita nak main atas pokok-pokok, khususnya kita nak bahas berkaitan dengan pilihan obocor. Kita pergi kepada hat dulu dah. Kita kena pergi ke hat. Mungkin saya nak punya masa tak banyak. Sebab untuk guru saya meninggal. Tak lagi lagi proses bersamalah. Jadi 2 hari ni kita panggil 2 orang meninggal, satunya Kak Rosidah Pusu. Ini panggil aktivis dah belah wanita. Belah wanita. Lepas tu seorang lagi nya ni hormat saya, iaitu guru saya Bapa Ismail, terkenal juga. Ataupun Bapa pada rapah. Meninggal sebentar ni masuk program kita ni. Mata maklumat kata Bapa meninggal. Begitu semua Bapa ni Pak Roh yang bersama orang soleh. Amin. Sebentar lagi saya ni nak cepat pergi pondok. Itu minta izin. Mungkin hari ni kita kecap isi pokok-pokok tak mahu berhenti kok. Udara semasa ada semasa ni. Tapi belum kita nak pergi sampai situ. Bagaimana suara? Bagaimana suara duduk dengar ke mana, receh lagu mana, baik mana, cuba sapa sikit. Cuba sapa sikit. Malam ni ramai tu kita tu. Malam ni ramai. Walaupun orang masuk tak ramai, malam ni ramai. Sebab nak duduk dengar. Kawasan Naga ni mungkin tak ada. Ada. Berapa tempat Naga? Dua tempat sab-sab. Titik seban tepat di obocor pada bola obocor setepak. Malam ni pada bola titik seban pada bola obocor. Di sana lasuk belakang dah. Di saat kita duk lasuk ni, di saat kita duk kecek setelah politik talk ni. Separuh pergi pada Kesban, separuh pergi pada obocor Naga. Ada separuh lagi cari yuk. Mari sini. Tak separuh lagi dia tengok online hak politik talk. Kamu mari sini ke? Tak tengok online. Lepas tu duk dengar live badai tu dah buka politik talk, dah nusuk buka politik talk. Ada dengar mana entah nu tapi nak tengok atau analisa apa anu. Lepas tu mungkin ada tahan-tahan pun duk dengar kat kita ni takut tu baik-baik mana. Duk fokus lah ni semasa semasa dekat dia dekat yang dekat nak milih tangan tangan dua. Tangan satu. Hari satu tangan satu ni panggil orang hak dah hak milih, satu milih tadi ni milih obocor, milih nayuk obocor. Bolah lagi. Nayuk obocor dengan dengan sok obocor. Semaci. Semaci tak boleh tak kena socor lah. Socor. Allah tu tak pelik dah Allah. Tak ada panggil sok obocor itu pelik. Pelik dengan sok obocor. Panggil mana-mana socor. Socor.
Begitu dia tengok kawasan mana tolong sapa sikit. Nah, tolong sapa sikit. Tu di mana tepat. Nah, orang duk kawasan Nasta ni buat persiapan ni semai-mai nak. Iya. Boleh ada malam ni banyak itu ni banyak telefon lah 3 boleh ada. Dia dengan politik talk, dia dengan bersatu berdua ke no. Dah dia dengan dia habis malam ni. Ya biasanya kalau bersatu berdua ni biasanya demo FC hak ikut tu. Dia tak tahu telefon gitu. Dia tak tahu dah. Dia tak FC dah. FC dah. Lepas tu kalau tengok betul lah ni keadaan ni cuba cuba check dulu. Cuba check dulu suara lagu mana, keadaan lagu mana, bagaimana cuba check dulu. Lepas tu kita nak update. Meja lah ni kita ada tham, kita ada apa panggil timngan kita duduk tu ikut. Kata apa panggil kalau bahasa Sia panggil kong sutai. Kalau bahasa ni kong sutai kan dia. Itu betul. Itu betul. Kong sutai kan dia. Itu betul. Menang. Baru tadi hari kenapa tak uwa sangat ni kalau banding dengan Naga ni. Kenapa jalan tak uwa sangat ni kalau banding dengan Naga ni? Naga ni mi RID yang ada situ. Naga dekat. Kenapa sampai kata bok-bok san? Metak tu orang Melaka ni. Mengarap bok-bok rendak senatikan. Suruh main diri. Sebentar lagi kita bakal mari kongsi, kita bakal mari bahas tengok. Begitu baik kalau saya nanti hak tak khabar lagi. Helikopter pun dia nak tengok kok jelas. Jelas. Suara tak jelas. Suara dia tak jelas. Suara bor ni. Dah suara. Suara siapa suara pia tak jelas tolong sapa sikit Sungai Golok jelas alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Lepas tu kita minta suara apa panggil tinggal sikit air. Terima kasih. Begitu baik kita nak guna masa tak banyak. Just bila pop kita mulai buka dulu. Tu dia. Kita mulai buka dulu. Lepas tu kalau boleh check, kalau boleh sapa. Kalau boleh wayak khabar. Hari ni kita nak bahas kata dalam masa 2 hari lagi. Dalam masa 2 hari lagi kita akan boleh tengok kata siapa akan ada Nayuk. Siapa akan ada Nayuk bocor. Patut kenapa Nayuk bocor dia modal kuat lalu. Kalau ikut kita ni Chan. Kalau ikut ni Chan, kalau ikut kita luar ni, tak ada ikut ni jalan lagu mana. Ada ikut lalu di tanding ke mana? Nago lah. Nago. Apa sebab tu politik negara ni main Nago. Main Nago. Siapa dia? Siapa ni? Sampai kena orang Nago kau ni. Kata Menteri 12 dah. Menteri 12. Suk hedang dah. Lihat lagi 12 ni ada rak menteri. Nah, 12 ni ada senatikan. 12 ni ada lambang jelas. Ya. Ada lambang jelas. Batu dua grup nombor 1 dan nombor 2 ni saya panggil sama-sama buat pantah sah saja. Panggil kalau kita nak tengok ataupun bahas apa panggil pantah besar ni biasa dalam keadaan politik hari ni hari milih negara, milih politik negara, politik negeri. Boleh dia Putang. Pantah nak besar tu. Pantah besar. Tapi hak ni bocor besar juga. Besar. Habis tu soalan dia dekat. Jadi kita sekarang kata kita saja tak soalan nak mana tak orang negeri CS di post. Genong kita soalan situ. Jadi no ada naga ni kuat sangat ni. Dia sangat ni. Iya. Lepas tu cuba bayar. Suara jadi bising sikit. Dia duduk bilik. Kita duduk. Sobat dia bilik esok pun. Kita duduk lagi luar sikit gini. Kita nak duduk lagi luar. Kita mau ni. Duduk suara dia tak ada makan mai mana buat kita ni. Ya gua. Lo. Jadi gua gitu. Jadi awi teknik prap sikit deh. Abang start pada motor sedak juga. Abang tadi pilih socok. Ni. Pilih socok kawasan. Mana? Nasta. Socok lah. Apa orang panggil? Duduk sikit. Dia juga. Ya. Nayuk senyap sikit lah jalan lah. Nayuk.
Nayuk sini. Dia tak ada gulawe baik. Gulawe pun sedap dah kita dah. Dia hak tulur lagi. Dia tak ada hak baru. Dia tak ada apa? Hak mari turun calon juga. Nak ubah sungguh kan. Dia tak tubik upah klik dah. Tekan mengeluar pun tengok tak sini tak ubah. Ya. Sini tak ubah. Ya. Tapi ni ada lah. Apa ni ya ramah. Dalam bentuk politik ya ramah. Kalau tengok Nago ni, kita pergi Nago, kena main kat jalan dulu. Ya kalau 3 wilayah kita ni boh. Kalau kita kena undur pergi kepada politik pusat juga. Dan sebab tu gapo wak jadi Nago tu jadi hangat sungguh-sungguh kan. Hangat sungguh-sungguh ni. Kita tengok atau yo Nago ni orang panggil atau yo cerak bagi zone Pio boleh kontrol, Pio tak boleh kontrol. Dia jelas ni. Belah le gi belah le wang tu. Belah le apa? Pelang cara kalau dulu. Padai dah, belah le padai. Mari ke belah le Pebung ni ada juga bercacak. Dah. Gi ke belah le Percerong kok nung apa nung belah le nung pun ada juga pun thai. Tu jadi mana rasa ni ada 2-3 parti dah. Orang panggil tu berebut ke apa tu. Tu kita tengok atau trik marai ni. Trik lepas tu. Dulu, orang dulu kalau kita tengok. Ya. Dah, orang dulu kena berubah di orang baru. Hani apa ni? Hani pilih apa ni? Kecek, sosok. Dah. Kok sosok kita kecek mudah-mudah sebab tu dia lepas mai dah. Sosok Hussein. Kuih. Dah, Kuih awal dengan Dr. Sakaria. Dah, Sakaria orang turun kali mula-mula, lepas tu benih. Tu benih Kuih. Dah, dengan sosok banyak kali dah juga tu. Tu habis itulah kita tengok tu Menara ni jadi duk derak tu kerana dia tengok tu boleh berubah. Orang panggil tu boleh berubah kan มือง hok dulu jadi hok baru. Ni salah satu habis tu wak jadi hangat di Nago. Dan lepas tu so lagi nyo orang panggil tu orang pusat ni turun main diri. Dah nampak jelas lu dah. Dah belah le apa? Kalau kita tengok dalam berita pun cerak dah. Dah belah le cacak pusing ni. Tui. Dah. Belah le berdua tu cadar dengan Tamana. Dah. Sebab tu dua orang tu pun turun mari apa? Kecek ataupun perasai pentah juga. Dah. Lepas tu malam ni pun sama tu juga. Dah. Ada mereka tu turun mari. Lepas tu apa? Kecek ataupun perasai juga. Dah malam ni. Wak jadi belah berdua tu ya dua parti dah. Dua parti. Wak Kelatam dengan Pumcai. Apa ni bagi kita tentang udara begini. Udara parti bisa main kawasan Nago ni. Mana kata Nago ni panggil Nago ni kalau baca betul politik sangat. Nago ada okat klik. Nago ada okat klik. Nago ni ada okat klik. Jadi kami ada okat klik. Kalau banding lagi 3 wilayah ni Nago ada okat banyak sekali. Dekat baik undang-undang Nago. Dah. Sepengetaning walaupun ada orang baru juga tapi saya rasa apa? Kelak saya tak ada lagi. Dah. Kalau nak berubah tu saya rasa kena sekali lagi ataupun 2 kali lagi dah. Apa orang panggil kasih tu mari lagi. Dah. Dengan orang baru dengan gapo tu. Tapi sudah Nago, kita sudah Nago. Bagi kita nampak ini Caniuk. Bagi kita nampak tak udara lah ni. Saya panggil udara kalau kawasan Nago ni saya panggil bak politik milih yang bocor ni kekak nah. Kekak. Ya. Dia tak serupa dengan 2 wilayah ni. Tak serupa jalan ni Nago ni. Jalan ni kita tak payah ni. Jalan ni kita tak subsol mana. Tapi Nago tu. Nago tu pak dia suka soalannya kenapa kok big nama main TV? Masalah TV. Ya, apakah menjadikan satu tempat luar biasa kok? Satu tempat kita kecek baik mudah-mudah. Mudah-mudah gambar baik mudah-mudah kalau jalan dia panggil ada dah tuwe kecek baik mudah-mudah panjai. Tuwe mo. Ayuh nak cok sini biar dia tak boleh kisi kau tambah weh. Kecek baik mudah-mudah kalau jalan ni berapa? 4 kisi. Dah 4 kisi kalau kata 3 boleh ke cacak dak, 1 boleh ke apa? Pelang cara ke nak gapo tu. Orang panggil tu nak pergi cok baik daripada 3 heret mari jadi boleh ke parti baru tu dia payah. Dah orang panggil tu
Sini ni orang panggil tu tapak markah tu kerah lah kalau milih terik lagi tu nak hirat daripada tiga visi daripada macam payah. Supo juga di taning. Dan taning pun gitu juga. Apa orang panggil payah nak hirat markah hok duk di parti-parti hok duk megeh dah tu. Dah. Hirat mari. Boleh kepada parti hok lain pula. Dah. Tu tapi Naro dia bukan back tu kan. Naro ni dia berasa supaya kalau kata pak visi juga. Dah. Terik marai hok nung daripada pelanggan cara. Dua. Dah. Umcai Thaiso cacak so. Mana kata peluang ada lagi. Mana kata pak visi ni boleh ada peluang lagi nak hirat mari semua apa boleh jadi. Sabik itulah orang panggil tu radap hok tah tu jong turun mari mai situ. Sebab kata kalau tengok peluang tu lebih banyak daripada dua wilayah lagi. Tanding dengan jalan. Bagi nampak Ya sening ni. Kalau kita nak tengok kan itu apa? Dia pilih jadi Naro dulu tu. Ya tujuan ya tu kita tak tahulah hakama ni. Ya tujuan ya untuk nak sikit lagi dia nak buka dah. Nak buka mari dua wilayah lagi ni. boleh jadi. Ya sebab tengok pebayuk ayat ni tepat hok lembut kali boleh cak hantiman kali pocok dera mula-mula di Naro dah. Sebab kita tengok pas mari kalau dulu petai dah. Petai mari duk cak dari mana pun ya cak tak boleh. Pas hari ni pun nampak luar tempat lembut sikit tu di Naro tu mula duk duk cak lah ini habis kita tengok hari ni efek ni bukan orang saja tak parti mari pula. Ya kita nampak sini macam ni yuk. Setuju dengan Yuk, setuju dengan Bayi. Nah, Bayi kata mungkin ada tempat boleh cak baca tak Naro boleh cak lagi. Tanding jalan ni mungkin kalau. Nah, macam Yuk kata kalau tengok atas betul apa perubahan politik negara apa ni, negeri apa ni kau pilih sosok apa sini ubah banyak. Kalau banding dengan tempat-tempat lain, pick lock banyak masa pilih sosok apa ni. Ya. Soalannya kalau kita nak ikut teruk, ni kita rasa perubah pilih training ni, pilih yang paling cetu cara bagaimana untuk nak menjatuh ataupun bagaimana untuk nak mengalahkan orang yang kuasa dulu Oboco, iaitu termasuk Kusing. Bagaimana untuk nak menjatuh Kusing ni? Kusing ni isi Puapi ya. Banjai Kusing ni isi Puapi. Panuan, Panau. Gambar banyak udara dia di mana tak? Kusing ni kalau tengok atas udara, walaupun dia ada apa panggil tubik keluar, tetahan nayubai, tetahan kecek kira, melalui politik mu, dengan panas luar. Kita tengok atas Kusing ni ke mencaman tentang kan มือง Oboco ท้องถิ่น Mana tak nak lom Kusing ni mengah. Tak mudah. Nak jatuh. Tapi cod dia cod hak bagi nombor yang kedua. Bagaimana untuk nak klik benar Kusing ni boleh. Nombor dua pun mancai. Memang dia pun mancai. Kata ya ni boleh ubah Kusing. Kena tum. Mana tak asbab apa kena benar dengan Kusing. Asbab apa kena benar Kusing? Asbab apa bermakdi pun kena benar terik ni? Asbab banyak perkara yang terlepak sakut dengan dalam kawasan naratiwat yang kita kenal. Dia bukan sekadar kata nak ubah tak ubah dah. Dia kalau artibai kata kalaulah benar terik ni ia akan bukti satu perkaranya dalam masa 2 tahun lagi kamilah demo lah yang boleh jutuh arut kata siapa nak jadi sosok. Benar tak? Taunting yang main taunting kan? Kick off lah tak ni kan? Kick off. Taunting kat kawasan Naro ni taunting sepadan lagi. Patut dengan sepadan ni ada punam, ada kenam, ada kapos tepi padan lah. Panggil Turki kan keadaan ke bermayut. Anwar Hasan. Betul. Ngamara. Patut dalam naratiwat ini dalam penting dalam kawasan Naro di pun dia bukan hasil Turki hadan Naro dah. Dia banyak sakut dengan apa panggil tepat jalan. Sakut dengan patah, sakut dengan mana tu suasana kawasan Naro ni panggil suasana yang apa panggil negeri sendiri pun ada hasil masuk dengan naratiwat banyak.
tempat alas kita hak paling indah sekali dalam negeri Siak. Nah, Balahala Gamara. Mana tu suasana kawasan Nagor ni termasuk kawasan-kawasan tu paling kuasa hak sangat menyentuhkan hasil banyak perkara terhadap orang yang benar. Patut tipan mana ni kusing orang hak dok boleh menentu, boleh kurang. Patut bukan sekadar kusing saja tak, kusing bina sampai ke anak dia boleh jadi sosok. Nan mai apa kalau nak jatuh kusing boleh ni kena ada amat, kena ada kuasa hak lebih apa panggil wipadai kan. Sebab kalau tengok muai kusing ni muai muai lam. Muai awuso lagi, muai lam kan มือง lagi, คืนการเมืองทุนการเมืองพวกbanyak. Orang nak pun banyak. Kamu semua 20 ปีไม่ใช่สร้างมาง่ายๆแล้ว20 ปีไม่ใช่มาง่ายๆไม่ใช่สร้างมาง่ายๆลดง่ายๆเพราะไม่ใช่ธรรมดา sebab tu dia lah ke mana dia siapakah kena waktu baik kena mari sin apa kena waktu baik training ni siapakah syadar kena mari kalau mahok syadar diri siapakah kena buat di antaraภูมิใจไทย dengan Kelatham mari pergi tangi kalau dang ni dang king lakon ni baik dang molek ni dang molek dang raja lakon tu baik mah tu di antara Kelatham dengan Kelatham dengan Kelatham dengan ภูมิใจไทย training ni pergi Kosi ya training ni kalau kita cakap mudah-mudah apa saksi lah ni saksi sungguh-sungguh ya sebab kalau kita tengok trade dulu tu besok lawet dah dengan kusing ni tapi long mai pen tha kok tikah banyak markah tu tikah banyak mana tu kalau training ni tak rebah lagi kok mana tu lepas tu apa orang panggil turut masa gitulah tu gitulah kecek baik mudah-mudah kalau training tak berubah tak boleh nak ubah rajah sungguh kok mana tu lepas gitulah okey atau kalau tak ada kok masa depan kok nanti kita lawan mula pula ya soalan start soalannya dua calon ni kusing di apa tu Bemak di. Dua-dua calon ni orang redap cat aja main duk belakang. Tunjuk lu dah, tak ada orang musuh, tak ada orang. Ada musuh dah. Sebelah lah orang menteri, sebelah dia pracaca. Sebelah lagi kau tang dengan Kelatham dengan ภูมิใจไทย jelas. Training ni abang ni trade belawe untuk nok kalau mudah-mudahan soal kalau remote topik kok Sik Long Chang. Sik Long Chang. Untuk nak bos Sik Long Chang tak ada lagi bunyi kata bunyi khobal tak ada Sik Long Chang Chun Chang training. Gajah jumpa gajah dah. Gajah dulu dapat Sik Long Chang. Ni dak dah. Tak ada dah. Ni Chang Chun Chang training. Tengok gajah mana hok nak gerak. Tengok hok mana. Pasti tergantung kepada orang-orang borehan kat angka payuk pada tepi-tepi kusing, dekat tepi-tepi apa panggil bemak di kata nak main kawasan lagu semua ada tanah aja nah belah lain bila belah lain ada sosok ada gapo banyak kau kan ni belah lain ada kubiro ada gapo ni kau ni apa soalnya kalau kusing atau kusing ini pi สุดท้าย sampai สุดท้าย tahun ni sama sudah bagi ya patut nak berhenti dah ya tak leh ya cuma ke apa panggil mana tu okat yo mancai kita nak menang bemak sendiri apa ya tak kawasan hari ni kawasan nak tengok perubahan bemak mancai kata bemak pun menang boleh tukar dengan cadang ni confirm sendiri dengan Tamanak main nak perasaan sendiri main duk bahkan kan kepada adik kakak kita duk lah apa panggil kawasan Nagor ni yo apa kalau kita tengok baik mudah-mudah landing ni yo kalau kita tengok segi structure baik kalau kita tengok belah lek ภูมิใจไทย belah lek Kelatham ภูมิใจไทย ni dia pergi apa Mak Thai kalau Mak Thai ni kita cek baik mudah-mudah tok meneh tok nembeh sai gitu tu lepas tu hak belah lek pusing ni kita cek baik mudah-mudah hak ni Than Amnat kau Yulitam mana tapok hak yo wak dulu tak kira mana-mana hak yo besok rugi semua tu hak tu hak yo orang panggil tok cô họ tham một được để ở ní sai Mak Thai sai con sang này con sang Mak Thai ở ní kalau cô vậy dulu kalau besok pergi ke Tadika kok cô Tadika mari semua kau tik mari sai tu tu makna tu họ ni nak tengok di sai hok mana-mana tu boleh bawa misalnya tu
kapung ni, satu kapung tu ni boleh hawak 200 tebok. Deh, hanya anu. Deh, berapa kapung semua tu mai tengok. Lepas tu, belah tak email. Kalau mai kau ni, kalau mai belah tadika mai kau ni, satu mungkin, berapa? Ni tewah sini ni. Mana tu hak je tewah lah ni. Hak orang duduk tengah-tengah tu. Orang duduk tengah-tengah tu, orang muda. Deh, orang yang baru nak naik. Ni. Hak kau kelai dulu ada kak apa? Anak kok mai dulu biasa turun aku. Deh, ni hak sah demo ni, hak ada berebut ni. Saya tengok atau tapok sama tapok ni, orang panggil kata kalau hak ni 49, hak ni 50. Sikit sangat lah. Tapi hak tengah lah ni. Hak orang panggil kata nak pio orang hak nak boleh hirat hak udap menengah ni. Nak teh kat mana? Nak teh ke mana? Dah hak ni. Kalau kita nampak kan ni, kalau kita nampak seginya, kita rasa orang tengah tak ada hati mana ni pilihan. Yo. Hani. Kalau sampai dengan orang tengah, orang kasi umur kasi muda. Yo. Generasi run ni, generasi persatuan anak muda generasi tu. Mana training ni tak ada dewi harap paper dia terhadap politik awak. Yo. Boleh biar bang? Boleh biar tak ada apa. Ada apa? Nah, tak ada apa, boleh biar ada apa. Sebab apa? Sebab dua-dua ni umur besar belakang. Umur besar dulu dengan umur besar baru. Kalau lah pusing boleh jadi, tak ada apa. Bagi generasi baru ni. Generasi baru dah. Sebab apa? Sebab dia tak ada apa panggil. Dia tak ada tempat hak dia di tempat perubahan. Cuma minta untuk nak ubah tu tak ada bagi dua-dua. Dua-dua perusahaan. Dua-dua kamera. Jadi nampak rupa tu lah ya. Tak ada nampak buat klik narik kepada persatuan kata kawan nak sokong lain ni. Tak ada. Mana tak hening kali kita baca tengok atas suasana turun gil mana pun orang yang masuk sehat dengar suara daripada abang-abang ayah duk kacak taman-taman. Boleh ke orang umur 50 40 Ya. Tapak dulu. Tapak dulu aja. Tapak dulu. Hari ni buat atas tapak, malam ni buat atas tapak. Ya. Tengok jumlah orang tubik tu. Berapa? Bukan sekadar tahu jumlah orang tubik. Hari ni, malam ni, pergi dua pantas tu untuk nak becek orang, becek buat sana jelas orang tapi ada dengan dia. Ada semabur pada hari tu, 2 3 4 hari ni lah. Boleh tunjuk lah pelan kan. Hak tu rasa hak ni pun nak pergi, hari ni tak leh. Ini mana tak kalau dua sana hari ni, dia kena jelas nak kata dia nak gilek. Dua ber ni kecek kira tak buat wetih hari dulu ni. Boleh jelas ke? Ya tengok ada ya record saya nak ikan. Dah tu. Kita buat hari dulu kita boleh check orang kita ni. Ada apa tu dah. Punah. Macam kan ada tengok hari ada hak demo cetuh hari long. Ya ada dua ni ada hak mana cetuh dulu. Boleh hadiah hak belah lah pusing. Cetuh naik dulu hak ni pap. Sebab ni 3 pantah ni. Ni 3 pantah kali dengan malam ni banyak pantah. Mana tak training ni train kuat. Kuat tengok kata tuk hak kawan togi tu. Power tak ke mana dah. Ya itu bah. Kalau kita tengok kata ganon nara boleh mari gajah mai tu mai belakang Kalau kita tengok polisi pada bakok tu mari tu yang mangkung makan yang ye ni kalau kawasan nara ni high ekonomi terus hurah high ekonomi. Lepas tu baru kita tengok high ekonomi kalau kita tengok dulu jalan kawasan jalan apa tempat jalan tempat gapo apa naik tun mula tu mai kecek cari tempat dah. Bawa main nara tu Tanya kalau tengok sepadan banyak-banyak ke tokoh-tokoh itu belaka tu. Tokoh-tokoh fok pala-pala menego, pala-pala naitun belaka dah lagi penting sikit. Lepas tu buat tengok dengan polisi tu gapo tu kita tak itulah. Ya benar-benar kan ni apabila tu kan apa timur dengan Yobai, lepas tu timur dengan ada amanat dalam penting ni kita tak ya perlu nak habis yo kaca duk yo so lagi yo kena itu gini juga kalau kita tengok atau kalau politik bakok kalau syarat agak dah mana tu ni pun salah satu juga geno pun menjadi dengan Kelantan masuk lagi tu mana tu okey rakyat hok dalam tempat tag diri pun mula kena tunjuk sakaya pak hok diri kata kawai kontrol boleh weh kawai ada weh tapok soro ni banyak ni walaupun kawai tak lekat dengan parti dulu pun kawin dek parti lain kawin boleh kawal lagi. Boleh kawal lagi. Misal kata kalau dah mereka dulu dek nak cara nak pergi kepada Kelantan. Dah masa depan, bo. Dah. Royak tu okey, kita ada ni.
cukup dah ni. Dah untuk kata tarik depan garanti boleh kata ada 2 kisi ataupun hirat sampai dengan 3 kisi boleh. Dah. Tu kalau demo mari tolong, mari penuh hasil ni. Dah. Kita jamin. We ke demo kata 3 kisi dapat. Nak boleh masa depan. Dah. Lepas tu support juga boleh dia kata masa depan 2 tu akan bagi. Misal kata kalau 4K. Mu 2 aku 2. Pun boleh ada juga tu. Dah. Belah lening. Mu boleh. Mu percaya belah lening tak apa. Aku cara 3K 5 tu 3K belah lening tu we kepada Kelantan. Hak ni we kepada Percaya Thai. Ni kan tahu orang ya. tak tahu orang. Boleh ada tu. Sabit atau kena 2 ni kena mari. Sokong we jadi penuh-penuh di sini. Itu ni salah satu juga kalau kita tengok. Iya. Ya salah lagi kita boleh tengok dia baca atas kadar politik mau kita. Ya benar-benarnya apa panggil politik ni ya tak ada teman sejati. Ataupun seteru selama-lamanya. Mana tu ada perubahan sama. Bagi saya bagi kita tengok atas politik bila bocor tadi ni. Benar ni benar kalau ia akan dicetuh. Tunjuk benar kalau politik besar selepas. Ini wasil boleh mudah-mudah. Nah, manakah kalau lah benar kalah, siapa benar kalah, mana kata politik milih besar 2 tahun depan ni akan boleh cetuh. Lepas tu belah lah orang apa panggil jadi back belakang. Ataupun senatikan ataupun hak besar-besar di belakang pun ia pun ada cita-cita dia juga untuk nak kawal tawak kawasan-kawasan. Jadi tu bagi kita tengok hari ni. Golongan anak muda. Golongan kaum-kaum anak muda, kaum-kaum anak muda. Orang umur 18 kan. Boleh milih ni. 18 kena milih ni. Orang umur 18 sampai ke 40 lah kita tak istilahnya. Nah, Ford ni nak pilih ya. Pasal banyak gak dah buat ni dah. Pasal banyak. Pasal banyak. Tetapi kalau tengok dengan sosial, kalau tengok dengan media, kalau tengok melalui media, kalau tengok melalui polisi, jadi tak nampak perkara kecek khusus kepada persatuan anak-anak muda dah. Medinikan sesan. Nah, untuk apa panggil run mai anak-anak letang. Tak ada. Mana tak perubahan sini ni dia tak nampak dalam politik suasana pun kita ni. Dia tak nampak. Bukan pun kita. Belah letah pun mikir juga. Nah, kalau tengok belah Pertai untuk dia cari sorok bocor. Nah, mana rakyat dia pernah bantu tak? Tua-tua saja hak main dengan. Nah, berbeza dengan satu pihak lagi, pihak apa panggil Pracacun. Pak Cacun. Pak Pracacun. Yang mana kita boleh tengok kata rumah baru ni duk Pracacun. Tapi pada tengok tempat kita Pracacun tak main trik ni. Tak main. Dalam 3 wilayah ni Pracacun tak ada main. Ini satu soalan. Pracacun buat gapo? Dalam Sikchun Chancun bukan. Dalam Sikchun Chancun bukan. Chan ni. Pracacun dia buat gapo? Satu soalan ni. Pracacun bukan duduk saja juga. Pak Pracacun bukan duduk saja juga. Cuma dia duduk baca betul gapo. Sebab boleh tengok atas polisi dalam cara nak milih, 3 wilayah ni tak ada khusus ke tahap anak-anak muda ni. Tak ada cara untuk nak narikkan anak muda. Perasaan anak muda, buat khusus dengan anak muda tak ada. Tapi dalam bocor kawasan-kawasan, milih socor, milih apa, ada calon-calon anak muda masuk. Yang marah ni. Budak-budak socor budak 30 20 lebih pun ada calon yang masuk. Tapi kalau kita tengok betul ni kalau ni dia nak akan ditunjuk kata bandai kalang ni itu pun dulu nak ni. Dia mau hitam ni. Umur hitam ni bandai dia ada itipun lagi dapat. Dia tunjuk dah nak kok ning nak ni boleh langkah bandai. Kecek baik mudah-mudah. Politik ni adalah hak umum besar. Bukan hak rakyat umum lagi. Dah kita cerita. Boleh. Ni baju kecap biar nak faham baju ni. Tak boleh banding betul boleh. Tak boleh. Tak boleh selesai. Mana tak banjai yang ni itipun tak kena. Banjai yang ni itipun tak. Rakyat pun selawang dengan banjai. Itipun tak banjai tu boleh itipun tak kena. Rakyat ni kalau pilih begini pun rakyat pun setuju dengan rupa pilih baik banjai. Mana tu rumah kita lah ni banjai yang pun mi itipun kantin pai tak banyak. Kalau boleh harga tu lah. Betul lah. Betul lah. Nah, kita tak tahu tengok peramaan apa nak tunggu apa, tak ada istihad tiap sejik tak. Tak ada tempat kelas, tak ada tempat jelas tak. Tak ada goyak kata nak guna gapo tu. Tak ada goyak atau projek-projek nak tunggu gapo tu. Tak goyak kata hak bagi kita gapo tu. Yang mana? Betul lah. Betul lah.
Betul ni, panggil betul cara politik baik dulu. Yang mana kita rasa kata jauh sangat di antara rakyat dengan politik. Jauh sangat di antara kita dengan orang bocor. Perubahan kat mana? Perubahannya tua pres sambungkan untuk nak ubah politik ni. Kita nampak orang muda naik. Orang muda naik. Kalau jujur, kalau kita bahas semua dalam 3 wilayah ni. Kalau tengok ada yang muda naik tapi tropel pun lebih ya. Yang ni apa panggil? Movement cara ni clear wave ni. Dia tak kuat lagi. Kalau tengok momentum tak ada je. Tani ada set. Nah, ada Basik. Ada Basik, ada Syarif. Ada Syarif. Nah, 3 orang. Dalam 3 ni Syarif nampak hak dia anak muda. Anak muda sikit. Tapi nak tengok tu momentum Syarif tu. Ni kan hak Syarif sendiri tu. Setara mana? Dengan apa? Dengan set. Ni, Tan Siang dulu ni. Tan Siang lama tu. Hak set sendiri. Kan sang, ban sang, mengkan apa semua set ni. Mana dah tun set ni, set ni tun sung. Nah, set ni tun penting sung. Mana dah dia nak ubah, dia nak ukar set Syarif sendiri tahu cowok Syarif biji right. Gambar tak? Patut kalau tengok cuk keng hak Syarif ni, Syarif ada cuk keng hak boleh serai orang muda. Hak tepat lain tak boleh serai. Syarif tahu bang cuk kata Syarif nak make ke presiden ni baik mana? Ada wahir saya kak. Kandung balang anak muda, kandung balang orang muda, kan sedang tunjuk kewibawaan orang muda atau ada perubahan politik kalau dia motor sini. Polisi yang ada berbeza dengan cakap-cakap polisi demokrat. Nayobay kalau atibai ting kantor. Bukan sekadar saya nak buka apa ni contoh. Saya nak menguatkan ekonomi rakyat kita. Nah, cuba goyak. Nak kuatkan ekonomi lagu mana? Baik anu. Satu tambung 1 juta je dah. Contoh ya ni. Lojek bicara dah. Ya lojek bicara. Patut hak kena buatnya. Kita ada benar sungguh. Oh ni hak payah ni. Hak ni Pak Cacun ni ada hatai kata mengenai saya berikan kan. Kami sayaมีประสบการณ์ไงไม่ได้เหมือนเพื่อไทยเอาไว้สบริหารดอก benar garanti kata apa niเอาไว้ berikan dok. Kaca kata wih kau lah kau nak berikan dia kok. Batu badan kata membuat apa tak? Sebab tu Cacun lepas ada ikut mai tu dia turun buat sasaran dia tu. Buat barisan buka ni untuk nak tunjuk apa? Dia ada kakak dah. Demikian kok kalau nak ubah politik jadi politik baru sikit teteh apa panggil teteh tu prai jadi tu plian dalam kem kandung sedikit. Mana tak kita tunjuk arai di bawah mai. Ada timbul kelimah tukar-tukar tu lah. Tukar plian main-main. Goyak. Yo kalau yo nak goyak sungguh yo kena pergi kaji tu nguk reman tu baik mari. Kalau yo pergi kaji kalau orang baru ni yo kena pergi mek situ mai kaji. Lepas tu tengok sekian. Kalau ada ni 100 juta setahun misal. Dia kena pergi cabut tu baik mai goyak atau kalau ni 100 juta saya boleh buat berapa boleh makan. Minum boleh berapa bukan hanya buat basuh saja. Dengan boleh buat. Kalau ada sini untuk saya berihan meretoh terbe ni dengan nguk raman hak ada ni 100 juta saya boleh buat sikit. Gambar selalu dak. Dah jadi kena pergi cabut hak sini begitu baik mari lepas tu tengok hak lepas mari boleh buat gapo atik. Sebab dia priapi. Ya. Yalah. Tu. Lepas tu hak so lagi hak dia dilekatnya tak pernah orang panggil tu tok sok hak lepas mari. Hak ni hak orang panggil tu kita tak tahu apa bot bat nanti hok bocor gapo nama sebab tu kita tak biasa tahu tu tugas yo gapo nama buat dia dikata hok najuk duk kecek lepas hari tu dia buat sungguh kedap turut polisi dia sungguh kedap ya jelas ayuk kalau betul tu ya kita tak kena duk kecek nayobai dah kalau kita kaji apa nguk paman hok yo tu bocor tu buat segi ngan patana ni gapo ngan kasar gapo itu baik mari ya tahun ni 4 tahun ni boleh buat goni tak nak duk royak kata kahwin nak buat e-sport nak buat goni jadi benda kau tu tak tahu e-sport tu dia buatnya no tahu. Habis tu ya kalau kita mari belah-belah itu cak ceng dah. Nah tu nayobai kita dah. Bawa jadi nayobai.
Ya kita tengoknya semua ya kena kita tengok kata hasil bumi kawasan tu baik mana. Boleh buat kunti baik mana. Bocor ni bukan sekadar daya kerebai sorang. Jangan kita gabung dengan semua dengan juga lain. Iya. Mana tahu untuk nak menghasilkan kegiatan milih hat-trick ni. Bagi orang kalau asal kata menjadikan satu perkara untuk nak ubah dan menarik kan. Nah, nak make hasil dalam kawasan ubah. Bila dia hasil baik kepada rakyat tu baik mana. Nah, soal undang-undang. Nah, mana tahu kita sendiri kena tahu kata apakah menjadikan hasil utama dalam kawasan-kawasan kita. Nah, kalau lah kita tak buat gitu, kalau tak buat gitu tu, ya soalnya klik kembali baik aku pilihkan dulu. Sebab tu aku boleh tupai dulu. Boleh tengok, boleh nampak. Walaupun sikit pun tak apa. Ya memang kita seakhir tak boleh tupai nyobai peribadi boleh. Iya. Habis hot ni kena tarik kena buat kampas semua. Nah, kalau nak main. Kalau nak oleh. Sebab apa panggil boleh kita tengok tak? Yellow, demo yellow nak jadi nayuk tu luar biasa tak? Satu. Nah, demo yellow nak belawai tu untuk nak milih tu luar biasa dah. Luar biasa dah. Luar biasa dah. Tapi salah laginya kita sendiri pun sebagai rakyat pun kita kena tahu kata siapa yang sesuai sungguh untuk jadi nayuk. Pribadi kita ni tangan satu ni bakat kita alung bakat makah. Tapi ingat kata sikap kita nak makah ni perubahan ni mana. Habis tu kita tak kata kita yang ada sebagai rakyat untuk nak pergi ukam, untuk nak pergi apa nak pergi pakar supaya nak nampak perubahan. Piyo tak tunjuk perubahan kawan weh. Kalau orang muda di apa di garis cong lain buat. Hot ni prakutkan lain juga ni. Tak dia. Ya ada dah tu. Vote no ke. No kalau kokoh yang banyak situ. Aku pun bukan sekat aku 3 dah. Aku sampai aku 10-20 tu. Kaki ka aku 20 tu bak siap. Ada nak wayak atau pakat kabur 20 bukan. Tapi kita nak tengok momentum situ tu kalau ada situ sungguh tu mana tak. Hak dia. Hak bagi orang nak. Kita nak pergi pengaruh tak leh. Kita nak pergi atau bersatu dengan berdua bertiga tak leh. Kita ni nak susan. Kita ni nak kami ni tak leh ni kita. Kita nak wayak atau kalau jogi pilih belain pada ada tu. Jadi satu pakut tekan kata mau kita ni ada orang tak setuju 3 orang ni weh atau 2 orang ni weh. Ya satu pakut. Bagi saja berarti pening. Pening. Buat taruhan ni, mau kabur lagi pada tu. Pening ni. Tak tahu aku dia janji 1000 orang pakat kabur 20. 1000 orang nak pening? Ya jangan pening. Kata 3 orang, 4 orang, 2 orang hak duk turun ni. Pasal pening ni. Mana tu 1000 orang fikir kata. Nah, bukan perakutkan untuk tunjuk perubahan dak ni. Nah, perakutkan tunjuk atau pening. Mereka kalau gingot oksigen tu. Kita bengok oksigen dah. Kalau bengok oksigen, kalau nak tiba kata duduk orang kata mu tahu cara politik. Kalau jika Pak Bolimo ni pening. Mu pening ni. Kata politik lah. Tapi kalau dia gingot oksigen ataupun vote no ke gua ataupun dia kerti, hang tu dia peh. Ada hak politik je ni. Yang nak mana dah. Atau agenda politik ada. Lepas tu kalau dia mau tanya salah kan nanti pilih baik tu bah. Tak salah dia ada dalam tu. Dia hak dia ada. Pilih orang yang kita ni. Satu. Pilih orang kita ni. Pilih apa orang kita ni masuk dengan polisi, masuk dengan apa ni. Ya. Yang keduanya tengok apa ni. Pilih orang kita kena. Nah, tengok nombor, ya. Tengok nombor bila jelas. Jangan ada pelik nombor. Kalau ada nombor sukat berapa nombor apa? Sukat tu ya. Nah, sukat tu nombor. Bicara nombor dah, kalau tak setuju, ada bapak tak setuju. Kalau tak lewatnya, wak lain pada tu. Kalau tak pergi pilih ni. Tak boleh pilih kita siasik. Dia panggil. Rugi hak. Oh, siasik. Pun asik kan. Kalau pakut tekan misalnya kata kawasan satu kawasan tu orang tak pergi pilih ramai. Tu nak tunjuk gapo tak tunjuk tak boleh tunjuk tak? Tak boleh tunjuk juga. Politik je kena tunjuk. Ni orang letih ni. Kalau nak tunjuk hasrat politik, konsep hasrat politik mu kena tunjuk. Kalau lah tak pergi pilih. Tak pergi pilih misalnya tak pergi pilih. Nah. Contohnya pilih telik ni khusus
contoh 3,000 kan. Kon misit letang rate 3,000 kan. Orang tu baik main milih tu 1,000 kan, tak boleh. Nah, apa lagi dah? Ada apa ni sebab apa? Sebab mungkin kesihatan tentu tang kandung yang tak ada. Lepas tu hasil yang orang pilih pun jaya dah. Dengan sisa berkurang dah. Han pun kau canak ni benar. Mai ha. Kau ugi kau mu tak lebih segi. Sebab ini tunjuk politik. Tunjuk. Gigi mari contohnya 300 orang. 300 orang pergi milih. Orang 3,000, 300 orang milih. Mula tu baik kau selesai. Kata gapo reno rakyat sini, orang sini tak tu baik pergi milih. Tu kan? Patut benar lah yang kumpul ikut ketika ada. Okey tu lah. Okey mana-mana pun. Ketika tu lagi. Tapi timbul soalan dah kan demo tak pergi pilih banyak dah. Timbul soalan apa daripada kota. Bicara kata reno sini tak tu baik. Nah, mungkin berbagai-bagai alasan. Tapi nak tumbuh movement ni tak ada. Apa ni berpolitik ni tak ada. Biasa sejarah. Sejarah mana? Sejarah kuning katuk peti letang. Orang mau nak letang bakal katuk peti letang, curi katuk peti letang. Siapa kaletang pen moka pada waktu tu. Betul politik. Tapi kalau betul benda ni salah cara awak betul. Sebab tu ya sakat masa dah. Tu. Dia sakat masa dah. Kita saja baik. Patut adik kakak kita setuju tak setuju? Ya. Kita tak soalan tapi kita duk tengok, tengok. Kiat itu ada. Geno tak ada dia kecek sikit cara nak solusi permasalah konflik pak temu kita. Kayak Fiberihan, dia tak kecek. Fiberihan suku. Apa panggil kan sosok suku dah. Awak ni, ya Fiberihan, dia tak nak kecek kuam kau ni. Tapi kena. Kun nak siapa kata bukit tempat biasa kan? Yang mana? Bukit tempat tak apa panggil bukit tempat bukan konflik, tempat konflik ini. Pak Raymond tahu tak solusi hang ini mana baik mana? Nak bangun ekonomi baik mana dalam keadaan konflik dah. Contoh saya bangun pendidikan baik mana dalam keadaan konflik dah. Contoh nak amankan tempat temu kita baik mana? Melalui struktur bocor ni. Sampai ni kui. Ini soalan nak ikhrok lah. Kena tak kecek, kena tak faham. Nah, video khusus kita bagaimana untuk nak selesai. Sebab kalau dah tongcin sama, cakap ni dah ni. Faham kan dia macam mungkin kau dah. Yang mana? Nah, sebab apa? Sebab anak tongcin tahu mana? Lagu apa? Orang tempat tedah, orang Melayu, kecek Melayu, logat Melayu, bahasa Melayu, tahu Melayu. Ya. Mana kata bagaimana untuk nak cari jalan untuk nak solusi. Bagaimana bocah di nak ada saham buat rakyat tu pasal proses damai. Kan? Sebab apa? Sebab kun juga bercacun. Kun kelaji ke bercacun. Dan nak bocor ni berhenti kat ni. Hari ni kalau tengok bocor lepak tamu kita, mami kuantan ni kan berihan banyak. Hak besar dapat tempat lain. Ya. Mau tempat remo ni tak ada anamai dia 30 dulu. Mau kita dah pas otot dah. Rompan kita ni bon mau kita ni. Mana tahu kita nampak tak bagaimana untuk nak apa panggil ada polisi supaya nak apa panggil menggalakkan orang pergi kepada proses damai. Ataupun cari jalan untuk nak solusi sebagai yang nak amankan tempat kawasan. Ya. Kau tengok bocor tak kecek tak sentuh ni. Kengok pamas itu tak ada. Ya nak kecek gini, ya nak kecek berat banyak ha damai ni dia payah. Kalau kita tengok di Tongtin kan kalau saya duduk dengan Prasai ke apa tu banyak pergi kepada development ataupun ngan patana. Sebab tu kita tengok atau permasalahan kita ni kalau nak selesai kan kena akak taraf ekonomi menjadi tinggi. Tu balik ke ayat satu mana kita nak ayat atau kalau Tongtiau kita duk tarik kita bangun. Kita berkuat. Jalan mana kita tak tebuk kita tebuk. Mana tu gingan back tu. Solusi di rumah kita. Lepas tu aman damai ni ataupun selesaikan permasalahan di konflik ni kurang sebut ni kerana satu kecek baik mudah-mudah ke nayuk ataupun orang nak turun calon tu kurang lagi turut han ni. Kurang bukan nak ayat tu tak turut tapi orang panggil kurang lagi dia meheme nak buat satu polisi untuk selesaikan permasalahan konflik di rumah kita ni. Orang panggil kata tak berapa orang hak turut han ni sungguh-sungguh atau meh kata sini kena ada polisi juga
jadi aman damai. Tu ya salah satu juga ni wak jadi kata tak pakai cek haning, tak sebut haning. Untuk Wigama kata tempat konflik ni perlu kepada perkara ni. Sampai itulah dia pakai cek high ekonomi. Saya tengok 3 tempat pun kecek pembangun ni ekonomi. Ya itu kalau kita biasa dengar satu naik seorang dia kata tempat tema kita ni boya masuk dengan juta sak GCP mari sakut ha bangun ni belako. Bo sakut bangun ni gapo dalam kawasan tin semua ni bo piye wak kerongkan wak paman gapo kena gigi nyok tah bangun ni. Sampai kita tengok dalam isu lepas ada orang apa haning banyak wak batah wak gonong gali parit gali kokos caruk hok duk ngolek dah. Gali caruk hok tak ada punah po tebing bos seming nak ayat tu ya gi apa dia gi jawab tah kita sacat ni. Itu ya dak sebut dah. Dia tu ya jawab renung. Sebab kalau gi wak kecek ha nak wak lah mana we demo fikir ha proses damai fikir ha keadilan fikir ha gapo ni dia tak masuk dengan konsep hak dia tak cat GCP ni betul kalau dia ya dak royak ya kalau wak lain pada bangun ni rakyat ni bangun ni orang ni ya tak cat ikut orang tak ada banyak ke ngal patana ni bangun ni gon wak batas tengok batas hari ni bukan lain ni kata wah sudah pak dan nampak gali parit pula. Sudah patah gali lubang untuk nak berpahat pula. Kalau kita ada pening hati. Betul. Hak ni hak bagi sebut pun tak salah. Ya. Sebab pen kita nak thongtin nak buat. Kita tengok ya gi sakut bo hang paman pun thongtin pun dia kena tupai songklang dah. Ya. Paman songklang dah. Dalam strategi songklang ni pun dalam strategi songklang. Benarnya kalau dia bagi tukar. Di antara karena borihan negara ni patut dengan thongtin. Bagi kita dengan thongtinแบบkita ni. Thongtin ที่มีสภาวะสถานการณ์ไม่เหมือนกับท้องถิ่นทั่วไป1 Patut thongtin kita ni kalau kita nampak ความเป็นapa panggil ความเป็นความหลากหลาย atas ทรัพยากร orang pun tak sama. Atas ทรัพยากร พื้นที่ pun tak sama. Ya cuma ke supaya contoh. Contoh kalau kita duk tani. Kita kalau masa depan nak ada calon nayuk bocor tani. Ya gambar masa depan. Nah, kalau kita asal nak dia kita pun ada nayuk baik kita dengan pendidikanศึกษา. Hok bukan sekadar atibai kata sekadar sekolah tadika. Gambar. Ya. Sekolah tadika ni baik mana? Dia kita ada tugas kat dengan sekolah tadika ni, kita bukan untuk nak kecek sekolah tadika. Kita kecek bagaimana untuk nak pendidikan cemerlang yang bijak, kita boleh tunjuk 1 2 3 dah. Tapi tadika ni bagaimana proses? Lepas tadika ni bagaimana kita menekan? Kalau tadika kena ada rupa-rupa mana? Bukan sekadar bantu duit. Lepas tu untuk nak menjelaskan lagi, saya ada buat koordinasi dengan PSU dengan Muatan ni. Untuk buat kajian suku lurah atau pendidikan sini. Tergambar. Kan saya sampai aku ada berhenti ni, happen Melayu. Lepas tu begitu kita tengok ni, kat Amin ni.ผมเองก็มีช่องทาง untuk nak kecek dengan metafraksi. Sebab ada kesempatan ni kan tengok. Bagaimana untuk nak jelas dengan kawasan-kawasan. การเข้าไปในพื้นที่ การเข้าหาในพื้นที่การเข้าไปจับกุมการนู่นการนี่การปฏิบัติการใช้กฎหมายพิเศษ Bagaimana kita nak menyamankan menyelamatkan rakyat kita dari keadaan ini melalui kita sebagai nayuk kau bocor. Kena ada kod ketika, kena ada cara. Merah. Apa tak ada apa bermakna kata rakyat kena sedia untuk nak terima. Hari ni kalau pilih demo, tapi bila tentu kata demo nak tunang gawe. Ya. Dalam sahawatที่ไม่ธรรมดาแบบนี้ dalam sahawat ที่ยังมีกฎหมายพิเศษแบบนี้ dalam sahawat hak ada benar ni. Bagaimana โครงสร้างการเมืองท้องถิ่นนี่ nak boleh selamatkan rakyat. Nak boleh ada ketika sikit dengan rakyat. Nak boleh ada wirteh sikit kat rakyat. Yang mana? Ya okey dah ada. Ya okey. Hak ni rakyat kena tanya. Rakyat kena tanya. Kena tanya. Sebab tu setuh ngayo. Betul-betul dah. เป็นการโยนความกดดันวิเคราะห์ตัวนี้แบร์แล้วก็เซลล์นะเป็นการโยนโอเคdalam ท้องถิ่นหมดอ่ะ ada hak for kita hak dicari seluruh diam ni yang mana iniคือนี่ini bagi saya ni saya buat tengok atas kita tahu ada main tu banyak tempat kawasan kita dapat benarnya ท้องถิ่นนี่nak kecek ni
perasaan amannya rakyat boleh pilih remo. Ya. Perasaan remo kasih sungguh. Ya. Dia remo kasih, kau kan royak dia remo kasih. Tak nak pergi try belakang cayu. Ya. Biar dah. Biar tak. Jom. Kawasan ni kita jamin. Kalau ada gapo siapa kawan. InsyaAllah kawan nak clear dulu. Clear dulu. 2 3 cara mana baik mana. Ni cara saya. Ya. Baru kita nampak tak ada. Ni bukan sekadar berkaitan dengan pembangun ni. Dia pembangun ni gapo ni rongsan cepat apa panggil ngoperaman cepat untukจัดการ itu. apaนี่ถูกระบุออกมาเรียบร้อยแล้ว sunset แล้วอยู่ที่คุณจะบริหารยังไงให้เป็นประโยชน์ Yo so lagi boh. Yo so lagi saya tengok aku ni. Kalau soalnya deh saya dah tanya sokmu diri deh. Mereka dapat apa nama kalau mereka ni mari berat ha ni. Kecek bang mudah. Kalau berat atau kalau nak buat ha aman damai. ถ้าจะสร้างกระบวนการสร้างสันติภาพนี่yoได้อะไรจากการสร้างสันติภาพ dengan perkara ni. Hak ni hak orang panggil kata we behebek mudah-mudahnya politik adalah pergi pemprayut. We boleh masuk. Kalau perkara tu walaupun rakyat orang susah, orang kena, orang gapo, tapi perkara ni boleh hasil apa nama kepada mereka. Buat biar mereka kena bersungguh-sungguh perkara ni. Ni salah satu soalan tu. Geno kita tengok kata mereka tak ada bergaduh mana ni. Daripada rakyat ni rakyat baik kita, kena semua orang kena langgar hak gini. Tapi perkara ni misalnya kata buat bangun ni, buat patah, buat gapo ni, walaupun mereka tu duk atas urat sikit nak masuk go kalulah corruption sikit. Kena tuak sok masuk ke penjara. Mereka jong nak siang kenapa? Kerana bot besar. Besar ni ngok besar ni boh. Besar ni. Lepas tu dia duduk dalam keadaan air konflik ni. Kan patena duit ngok raman hakan patena ni banyak. Banyak sekali. Sampai itulah buranakan lagi itu lagi orang panggil tu besar. Besar itulah wasa pengang kita hak kena keceknya ha kan patena. Ha damai ha gapo bek ni orang panggil tu perkara hak aku pergi dah tu pun berasa supengan. Tagi rugi je siapa ngah hapsa tu boh. Tak leh siapa ngah hapsa tu sudah. Tu. Hak ni buat dia dikata tak lahir lagi nampak kata orang nak jadi pemimpin kecek hani bek penuh-penuh atau buat sungguh-sungguh. Kalau Tongtin pergi sini boleh tu juga. Ya so okey kabunkan ha proses damai ni dia bukan yo nanti kena depan. Tapi yo nak sokong baik mana? Sokong baik mana? Nak tambah ilmu pada rakyat baik mana harga ni. Dia kena ada itu. Kita tengok kalau banyak-banyak oboto dia mula ada apa? Setiap minggu kampung ni ada mengaji, goning ada mengaji. Mau dari oboto agak kalau buat ha proses damai ada we juga ada kampung awe minggu ni ngaji harga ni. Ngaji ha hak. Apa ngaji ha proses damai, apa ngaji ha une. Anak rakyat tu ada apa? Ada alat untuk nak jaga menehe je. Bukan je siapa je atau ada gapo tu kawe. Dia tak nak apa dah tu. Dia ada alat pada dia. Bui alat. Tambah alat ada dia. Tambah alat. Sampai tu bagi saya semut saya diwakil ayuk. Dia mau jadi nayuk dah. Boleh jadi wakil ayuk. Buat ada polisi ke apa nama nak buat terhadap pada rakyat. Polisi yang pertama saya nak cari bagaimana untuk rakyat, untuk orang kita ni boleh bersuara tentang benda-benda perkara yang tu. Bokecek boleh, nak buat hal sungguh tu. Pilihlah kawan. Bagi contoh. Bagi contoh kita lambat ความสำคัญกัน kita lambat tengokความสำคัญของkita ni 5 ความไม่สงบ ความขัดแย้งsupaya tak nampak ni contoh ปัญหาbesar kali ni ใหญ่ ปัญหาbesar kali dah ปัญหาใหญ่ tapi jadi heluk kali ปัญหาใหญ่ tapi มองไม่เห็นปัจจุบันเป็นข้อท้าทายของท้องถิ่นกันท้องถิ่น dengan ประเด็นเรื่องความไม่สงบนี่ท้องถิ่น ada รูปแบบไหนNgamara. Soal saya. Ya. Sebab tu kita tengok atas rupa ni tak ada perhatian. Bagi
Pok itu pun wakak dok dengan polisi. Tak ada salah. Ada. Yo. Tapi Tongtin akan tak ada tepat untuk nak apa? Untuk nak amankan tempat demo kita. Nah, mana tak kalau lah tak ada situ bermakna kata Tongtin sendiri pun boleh duduk dalam keadaan bini. Boleh ada hasil lain dengan keadaan bini. Kalau tak ambil tak fubah dah. Kalau tak ambil tak fubah. Ya. Kalau kecek ah kelimah tukar tu. Kalau tak ada kelimah ambil kak. Tak. Sebab apa yang konkai kan bukrong. Konkai merentah, konkai kan bukrong. Kau konkai kan bukrong tak pakai cara keadaan hidup lagu mana. Ayo ha. Ya. Kadang sepawa bab ni kita sepawa hak kita tak suku kan tempat lain weh. Kalau duk parti di apa panggil wilayah-wilayah lain. Ya. Jadi bonmoh kita ni kalau polisi nayobay kita ni. Jadi 100% pun tak beza sangat dengan Songkar. 100% tak beza sangat dengan Patelung. Nah, dengan tempat-tempat lain. Mana kata kita yang kau cari lambdaความสำคัญada tinggi yang tinggi. Kita kena tubik nayobay sesuai dengan tempat kita dah. Kita ni lagi boh kalau kita ni kalau minta lah boh. Dah kata kalau kita tengok atau kalau ความรุนแรง ni ada 3 dah. Tang trong, โครงสร้าง betul tak nak tham. Faham masalahnya sangat-sangat kalau kita tengoknya segi โครงสร้าง structure ni. Kalau lah dia ada orang panggil atau gap jauh, orang panggil ช่องว่าง Dah, ช่องว่าง hak pendidikan, ช่องว่าง hak ekonomi, ช่องว่าง hak masyarakat semua ni kalau dia jauh boh. Dia nak lari tak boleh apa orang panggil kekerasan hendak berlaku ni. Kalau perkara ni. Kerana apa? Kerana dia nak lut tak boleh. Dia nak apa orang panggil kalau ekonomi pun dia kena jadi peraloh boleh. Orang panggil atau hasil raidan tu dia kena jadi sama. Dah, lepas tu dia menekat boleh. Sampai apa boyak aja awal tu. Kalau kata nak patana sungguh raidan orang kampung boleh sungguh baik mana. Dah. Hak ni dia kena jelas. Kenapa? Dah, kita usaha peraloh ni. Dan ni 4 tahun dah pun ekonomi yang mau oyak tak okey. Budak okey situ. Ha pendidikan duk rendah. Ada rendah situ. Tak ada perkara lagi hak kuasa pun nak buat baik anawi pendidikan orang hak lut nak rebok tubik pergi pada pendidikan 100,000 kan lebih mak kita tu. Nak buat ke mana mereka mari masuk dalam pendidikan. Dah jelas halu dah structure ni. Lepas tu hak ekonomi nak buat baik anawi orang hak duk pergi naik ke bakok lah ni tu beratus-beratus ribu cari kijau orang mak kita tu tak ada kijau tu kita nak buat ke mana? Dah, hang masyarakat amah kita ni dia jadi huru-huru, dia ada pecah belah kok tulah kok ni lah. Dah. Tu. Berbagai-bagai permasalahan dadah lagu mana, hani lagu mana. Nak pergi hasil tu. Kita nak buat ke mana? Ya. Kan dia boleh jelas hani polisi hani tu pun saya rasa pun salah satu nak sapa ke apa? Aman damai hak dia duk tok. Sebab dia masalah kami kita lah ni. Biasa foto kecek dah tak main sendiri. Dia tak main sendiri. Tu. Jadi kursi. Ada suara 3 4 5 ni amu cuba main sendiri. Cuba tunggu. Cuba tunggu ni. Cuba tunggu. Nak tengok atau boleh buat sungguh dak. Di satu hal tu. Sebab tu ya payah bang. Nak turun semak naik 40,000 dah. Kau semak tu. Kau semak tu. Kita tak ada dah. Tak ada dah. Ya gini nak. Kita ada 2 hari. Ya, ada 2 hari lagi. Ada 2 hari kan pilih apa pengen pilih Nayuk Oboco. Nah, pilih Nayuk Oboco, waktu kita semasa pun sudah cukup. Bagi saya nya 0% ni. 0% SK, nah mulai pada bayi, batas sudah di bayu. Nah, bagaimana untuk nak 0% SK kepada adik kakak kita. Nah, malam ni kita rasa tak apa panggil wak udara pilih. Wak udara sikap dan cara untuk nak pilih. Nah, bagaimana? Okey, silakan bayi. Ya, itu dah. Kalau kita tengok pilih raya training ni nampak duduk gajah belaga gajah. Tapi kita orang segi rakyat hari ni kita kena ingat kalau semua tu ya adik-adik kita belaka. Jangan siapa sudah belum nak pilih ni duk balas dah. Baru lepas pilih tu siapa nak mau tengok muka tu kita tak sel lah. Sebab kita kata hak ni satu kila. Satu kila untuk pilih untuk gapo tu. Kalau orang kita meneh alhamdulillah, kalau orang demo benar pun alhamdulillah kita jangan balah. Pergi kita ni suk-suk akhir demo atas nung pun kalau dia benar lah pun ya satu hari pun kita tengok banyak dah. Satu hari pun demo sign demo pula. Kita ni dak balah koncia. Habis tu koncia pun main pun we dak ala ketika pun sudah pun akak maaf kulah dah. Tak sewi siapa balah mungku dah. Ya. Bagi saya ni saya nak pesannya we kita ada aruh.
Dah we dak aruf kecek baik mudah-mudah ada neo tang dah. Tu walaupun kita nak kepada siapa ataupun kita tak say kepada siapa tu kita we dak aruf. Tak say we atau tubik gi saja-saja gitu dak. Dah kalau kata kita nak lahir perubahan ni, dah kita jelas kata kita ada aruf, dah kita boleh lahir ataupun kita boleh tengok atau moh kita ni nak perubahan sungguh-sungguh. Dah. Lepas tu saya tengok atau orang hok nak berubah sungguh tak lain tak bukan orang muda. Dah selepas daripada ni orang muda-muda, orang baru-baru. Lepas tu mereka tu kena berubah pemikiran we boleh. Dah. Kalau dak hebat dulu lagi tu kita akan buat we jadi politik yang baru we sungguh. Dah. We baru sungguh ataupun we apa orang panggil? Setuju ataupun we sorong dengan tempat tag kita sungguh-sungguh. Orang panggil tu top chot. Beribuk henti hak sungguh-sungguh. Dah. Tu mana tu kita tengok atau walaupun hari ni tak berubah baik penuh-penuh tapi saya yakin tu setahun apa semai lagi ataupun semai so lagi tu dia akan ada perkara yang kita boleh tengok perubahan hal-hal politik. Lepas tu akhirnya kita buat dia dikata hal politik adalah hal dekat kita sekali. Bukan hal perkara ni perkara hak orang tua ataupun orang hak lebih reti politik dak. Mana tu hal ni adalah hal kita yang kena menentukan politik arus hak kita nak bawa pergi ke depan untuk majukan masyarakat kita. Dah, yo. Okey, terima kasih kepada Bayu, terima kasih kepada Bayi. Nah, dua-dua luar biasa malam ni. Kita mai dengar ya ni. Sama kita mendengar cantik ke? Boh. Naik. Yo. Ya. Dikira kita tengoklah, tengok atau pesannya saya nya. Benar-benar lah calon-calon siapa akan naik di masa depan pun kasih rakyat semua. Ya. Jangan sekadar datang mulut. Yo. Yang keduanya bagi rakyat walaupun kita hari tak memahami jelas lagi apakah politik ni asal semasa. Ataupun bagi rakyat harus sudah tahu kata bagaimana politik sia semasa ni. Bagi kita sendiri pun selepas pada ni tugas walaupun kamu ada berpihak dah ataupun tidak berpihak, tugas nak ikut turut kata mengikut yang janji dia buat dah. Pasti kita soal tanya. Nah, kenapa hang nak janji ni? Berita hari ni jangan nampak benar lah daripada janji-janji dia. Jangan nampak benar lah daripada polisi-polisi dia. Kamu nak lagu mana putusan tentang politik terserah. Tapi kamu kena ingat kata hak janji dia tu janji dengan kita. Apabila demokrat janji kita kena tunai janji. Siapa salah janji dosa besar. Yo. Apa itu kita ikut bagi calon politik siapa yang boleh alhamdulillah patut kasih kepada rakyat. Walaupun rakyat tak pilih kita. Walaupun rakyat tak sepelah pihak lagi. Tak ada hak kita nak kebecikan pihak. Ini tugas. Bagi orang yang duk sokong, orang duk gapo pun jangan duduk cik mari, jangan ketika cicak mari. Soal kita selepas pada itunya kena tunai tugas kata dia tunai tugas mengikut janji tak. Tu ya. Tak balah. Tak balah. Semoga kita akan jumpa politik yang menjadikan politik untuk hasil kepada partai kita semua. Untuk hasil dengan tanah air kita semua. Begitu malam ni sekarang ni dulu silap salah di antara bertiga harap minta maaf. Terima kasih komen-komen semua yang masuk mari. Terima kasih doa-doa semua yang beri mari. Terima kasih timngan-timngan. Tapi dari depan ni mungkin kita nak buat dari luar. Dalam ni goa sikit tak? Biar kat outdoor, biar kat ni tak wui. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.